tengah je lampu korang. Tak. Terkata ni sekarang Sebab kali dah lain. ni. Tak terkata. Alif. Tak sini. Tok, Ya, saya. ni apa cerita ni? Alhamdulillah Ha. setelah 4 tahun saya balik daripada Mesir. Saya baru balik daripada Mesir mengaji. Hari ni diorang buat surprise. Kereta tukar kala. Alhamdulillah. Ni pun untuk pasal silaturahim. Silaturahim, Jumpa kawan-kawan lama. Diorang tak kenal lah dulu warna hijau. Tapi tak tahu. Baru. Itulah surprise ni. Baik lah. Lampu baru. Come on lah. Aku motorsport. Baru masuk kau Jam pun dah menunjukkan jam 11.55 malam dah. Esok event pagi ni.
Ada coaching area. Jangan. Dah mesti bagi dia begini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ini kita ada di tapak event untuk event Truck Fighter 1.0 di pekarangan tapak parking Stadium Shah Alam. Jadi di sini banyak kenderaan grup sekitar Malaysia yang datang participate untuk menjayakan program ini. Jadi kita Triton Tuners Club pun participate. Kita ada juga kenderaan untuk di display, rakan-rakan truckers, kereta-kereta lower. Most of it adalah kenderaan 4x4. Jadi kita boleh tengoklah macam-macam modification, macam-macam jenis, yang tinggi, rendah, pakai air suspension. Jadi ini adalah satu platform yang sangat baik untuk kita kenali kenderaan-kenderaan yang dimodify. Okey, saksikan. Okay. Kita ada dekat event Truck Fighter. Ada orang banyak jual-jual. Nampak? Alamak, kereta. Nak beli buka tayar ni. Kita nak mengumpulkan, dia orang nak kumpulkan 1000 truck hari ni. Tapi achieve mana? Achieve. Gambar-gambar dia pun. Dia baru. Itu semua barang-barang dia. Lepas tu dia bubuh motor tu, dia dapat ada pun nak hitam, rumah pakai motor elektrik. Bukan macam ni. Itu balik original. Semua barang tak pulang. Tu ya lah. Dia orang murah. Tapi ada orang panjang ini. Fishing. Bengkel dekat M3 Kuantan. Oh, Kuantan. Ni servis yang kita buat lah. Lepas tu kalau ada pakai 4x4, kita ada perkhidmatan lah ni kita promo sempena event. Kuantan. Kalau ni kita ada voucher. Kat sini ada apa lah, ada diskaun lah. Ada diskaun. Kat sini dah ada diskaun untuk setiap package lah. Dan kereta kat sini kita semua buat 4x4 kecuali Ford. Ford kita. Okey. Nanti boleh kontak apa-apa. Faham. Terima kasih. Jadi, boleh ada buat.
Toyota eh? Toyota garage. Tractor. Excavator. Boleh bayar saman tak bang? Rim bah, sport rim Lenzo. Ini premiumnya sport rim. Very cool. Assalamualaikum ah. Ayo, saya ada. Yo, tak cek kamu kan? Jual merchandise. Assalamualaikum. Kita sekarang dekat Shah Alam. Truk patah. Nak beli barang-barang tebur ni, performance boleh kat sini. Murah-murah. 200 gila. Tahun 200 saya nak tebur 1000. 200 dengan kereta. Abang, 200 setengah abang. Itu 200. Mana ni apa? Tadi main beg okey. Yang pendek 200 setengah. Yang panjang apa 3 Okey. Itu pula 1100. 1100. PMP. Tebung ke jalan? Tebung 1000. Ini apa benda dia nama ni? Benda apa benda? Apa?
jadual yang printed tu korang ada pasti dapat jadual soft copy dekat grup WhatsApp ke apa semua. So ikut je kita timetable hari itu benar-benar on the time. On the time. Itu kata awak. Kita pun sekarang saya buat Wainai dengan Revo banyak. Total semua. Boleh follow saya punya page dekat Facebook Ref Motorsport. Follow sikit. Support sikit. Barang isu shop memang MPS. Oh, MPS. PJ tayar. Berapa 575 800 apa tayar ni? Itu air percuma bang, boleh ambil sakit air percuma. Abang ambil air tak? Boleh apa? Okey, jika tengok depan bus mana ada submission hitam, delta daripada atas kilo berapa? Boleh lepas sini tengok. Memang bayar ni. Okey, Macam dah tayar daripada ni daripada Kelantan tengok dia masuk gas mesin, gas kabut, gas engine bay, gas interior, gas ni kapal dia sekat daripada timur. Tapi kan biasa modal asal ni kan. Asal ni tak boleh. Memang cantik lah. Memang cantik boleh tengok. Ada pengunjung boleh tengok dekat, tapi jangan pegang lah. Boleh tengok dekat macam mana kau dah set up kereta korang. Boleh tengok dekat-dekat. Abang ni bagilah, tapi korang jangan sentuh. Boleh tengok saja. Nanti calak. Kena buat. Ya, nak saya. Ada pengunjung boleh singgah kampung Matu dapat pembelian beli satu percuma dua. Kita nak bawa jadi rate. Betul. Ya, dua. Betul Nas. Tapi kalau nak percuma tiga betul kita percuma yang ketiga. Dapat bergambar yang kita percuma tiga itu. Kita boleh balik lah. Kalau korang tahu, kita juga sudah influencer ni. Okey, masa ni kita pantas mana yang belum letak lagi nombor draw yang tak kat Jepang. Jangan sedia 12 PM tepat. 12 PM pihak organizer akan bawa box tu sendiri ke atas stage dan tidak lagi dibenarkan untuk masuk nombor lucky draw ke dalam box.
minta perhatian Kita ada masa lagi 2 minit sahaja lagi sebelum tamat penutupan lucky draw. Hingga kita final ini kita buat out itu baca lalu juga percuma kaitan lalu Sana. Oh, kat sana. Okey. Entrance. Okey ah. Ya. Aku kereta depan. Okey, well, tinggal lagi 1 minit. Hari ni ada promotion bang, 20% off. Harga retail kita punya full static retail 400, hari ni 320 je. Tadi ini ya, siapa Campur yang dengan akan merchandise semua lah. nombor T-shirt pertama nanti. macam lah kita bagi. Ini produk baru lah kita tengah jalan size L. Zero ada, static ada, semua 20% off. Boleh bang, cepat bang, lagi 1 minit. Kemal urus setia kat sana bang, lari bang, lari. Pukul 12 cut off time untuk lucky draw tiket. So yang dengar yang semua ni boleh dekat dalam kita nak start lah kita punya lucky draw session. Sebab kalau kita panggil, kalau tak datang, kita nak cabut nombor lain. So standby depan stage kita nak start lucky draw session yang pertama. Saya dia bagi tahu nombor lucky draw dia hilang ke. Kalau hilang tak boleh buat apa lah. Tapi kalau hilang walaupun orang tu dapat Boleh. tapi bukan nama dia tak dapat. Macam contoh lah kan. Saya Disqualify. macam contoh, kad saya hilang. Nama saya letak Syah. Tiba-tiba nama saya naik, angka naik. Order ada kat sini. So dia boleh bertikai kan? Betul tak? Okey, betul. So no order lah. Walaupun tiket dia hilang, tiba-tiba nama dia naik, orang lain naik, itu adalah tiket saya. Jadi dia boleh ke tak? Tak boleh lah. Boleh lah. Oh boleh. Sebab tiket tu ada. Faham? Tiba-tiba nama angka tapi Syah yang naik. Tak boleh lah. Ya, aku Syah agak. Angka Syah. Oh iya ke? Kau Syah. Okey, dah 12 minit. Saya minta organizer untuk bagi box. Untuk bagi box nombor lucky draw ke atas stage sekarang. Jam dah 12 minit. Okey, dah boleh naik atas stage lah Syah. Kita kena panggil crowd kita punya visitor, participant dah boleh start kumpul depan stage. Sekejap lagi kita dah nak start lucky draw session yang pertama. So aku harap semua tiket dah masuk dalam kotak lucky draw dekat Kemah Urus Setia. Sebelum diorang bawa ke sini, lepas tu kita dah nak seal, kita nak cabut lucky draw. Kita nak cari pemenang pertama untuk event pertama. Volume 1, winner, first winner. Lihat dulu. Yang mana jauh, mari dekat. Yang mana dekat, mari dekat. Rapat tak dapat. Asal orang jadi duit. Betul tak? Betul. Mana nombor? Nombor? Kejap, nombor duit. Sabar. Sabar ni. So kita nak visitor yang pemegang tiket lucky draw, korang dah boleh start berkumpul depan stage kita. Minyak hitam bus dengan 2 bus kita 2.
Okey, baik. Sebelum tu kita interview dulu Petronas dulu, boleh ya? Boleh. So, perkenalkan diri. Okey, saya daripada Petronas Lubricant Marketing Malaysia. Kita bekerjasama dengan Zaki Garage untuk kelas ni, dijemput untuk bersama-sama participate event ni. So hopefully dengan acara ini kita dapat memperkenalkan yang Petronas juga mempunyai minyak hitam untuk 4-wheel drive. Okey, tepuk sikit guys. Ni kenapa kita punya crowd ni macam Sendu je kan? Sendu je. Kalau event sebelum ni sorak kau kan? So korang nak cap ke tak ni? Panas. Kita sama-sama panas ni. Kita lagi panas bang atas sini bang. Sorak dulu aja lah, sorak dulu. Okey, aku kira sampai 3 kita jerit sama-sama yang paling kuat. Boleh. Lambat tu boleh. Boleh. Okey. Apa kata korang belanja? Kita jerit Kacau dulu. Okey, sebelum kacau kena jerit dulu. Engkau bagi dulu aja. Kita jerit dulu truck fighter sama-sama. Okey, boleh? Kita angkat 3. 1, 2, 3. Tak kuat. Kuat. Okey, one more time. Kuat eh. 1, 2, 3. Okey. Adik paling kuat. Adik depan tu paling kuat. Okey, sabar. Okey, kacau dulu. Kacau dulu. Adik kacau tak ikhlas tu. Kacau kau macam ni. Ha. Dalam poket ada kan? Dalam poket tak ada. Okey, yang ni untuk menambah-tambahkan bawa pulang Minyak enjin hitam. Sentong. Sentong ni daripada Petronas. Yeah. Okey, nombor pertama. Yang paling kuat. Haji baca. Nombor. Okey, korang dengar betul-betul kalau Haji baca. Dengar betul-betul okey? Okey, Jen. Dua. Nombor ada tak nombor 2? Balik. Bagus sangat balik. 2844. 2844. Ada 2844 ada. 2844. 2. Panggilan terakhir. Nombor 2844. Habis. Ada ke tak ada ni? Kalau tak ada, jadi ramai-ramai tak ada. Okey, last call 2844. Okey, nice. Lagi. Okey tuan, boleh cabut lagi sekali. Tangan tak masuk ni. Tangan tak masuk. Okey, baik Jin, nombor seterusnya Jin. 2065. 2065. 1. 2065. 2. Ada. Wah. Okey, boleh. Tunjuk dulu kosong. Mana nombor dia? Mana nombor? 2065 betul. Okey, Okey, okey. guys, untuk hari ni. Okey, kat tengah. Tengah. Okey. Itulah pasal. Jangan kau bawa cat tu. Bisa ada serik ke? Awak tadi minyak hitam je. Tapi sama juga kan minyak hitam kan? Oh, turbo. Oh. Tak boleh tukar bang. Orang lagi ambil je lah. Tutup lah. Ajim, jangan marah orang. Orang tak tahu kau marah ke apa ke? Akan bawa pula yang ni tebus Syah. Tunjuk Syah. Ada tak? Yang ni tebus guys. Woi, berat lah. Memanglah berat besi. Woi, gila. Ni disponsor oleh 96 Turbo 96 Turbo. Yes, terima kasih banyak-banyak. Ini satu ni nilai tak tahu berapa harga ke. 1000 lebih maybe lah. Sebab saya tak ada turbo NA je. Tu aku pun tak ada. Okey, sama je. 2189. Nombor 2189. Ada 2189. Ada. Hai. Ya, baiklah. Lagi sekali je. Dan awak, terima kasih banyak. Okey, next seterusnya Kita fokus bawah Kita fokus bawah. hospital ni disponsor oleh Aus SSRI yang Dia mantap lah Ilai. Pandai
Lecak habis. Tapi apa, Allah hantar awan. Mendung, alhamdulillah. Kau ambil ni lah, lagi tau. Kita masih menunggu tuan tanah. Belum sampai lagi tuan tanah dia. Kenderaan dia dah sampai, tuan tanah tak baik, dan kita tengah menunggu penjurian. Belum sampai belakang ni lagi, dia dekat depan lagi. InsyaAllah ada rezeki. Dua kereta ada. Kita ada sediakan surau, masjid di belah sana ataupun nak lebih selesa pun ada dekat surau Menajil pun ada. Okeylah. Dekat ni ya? Benteng, kat kamera.